ingin berkongsi pengalaman saya mendepani penyakit. Dan saya rasa bahawa kemanusiaan itu sendiri sedang dilanda penyakit. Tetapi penyakitnya yang saya maksudkan ini bukanlah penyakit yang telah terjelma sebagai penyakit yang boleh didiagnose oleh doktor. Tetapi penyakitnya adalah penyakit yang bersifat batin, yang tidak nampak, yang tidak ketahui. Contohnya penyakit dengki, penyakit tamak, penyakit haloba, penyakit cemburu, penyakit marah, iri hati, penyakit bersangka buruk. Penyakit-penyakit batin ni pada saya sedang melanda kemanusiaan secara umumnya dalam keadaan yang sangat kritikal. Dan penyakit ni semakin lama semakin banyak timbul, terzahir, menerusi tubuh manusia. Semakin ramai manusia yang mendapat penyakit. Bukan saya seorang sajalah. Jadi penyakit yang timbul pada tubuh manusia itu hanyalah tanda kepada satu bentuk penyakit yang tidak nampak, yang perlu diperbaiki. Termasuklah penyakit yang timbul pada muka bumi itu sendiri. Jadi kita boleh lihat bagaimana alam sekitar itu sendiri pun berpenyakit, rosak, tidak sihat. Mungkin kita sekarang berada dalam berdepan dengan krisis alam sekitar yang kritikal. Sebab dia sedang terzahir. Dan semua yang terzahir ini sebenarnya tidak boleh diselesaikan di peringkat terzahir. Perlu diselesaikan di peringkat batin. Maknanya setiap orang perlu merenung dan masuk ke dalam diri dia sendiri dan memulih batiniahnya, memulihkan cara dia berfikir, memulihkan cara dia memilih untuk mengemudikan perasaan dia. Maknanya dia perlu mengelak daripada sifat-sifat batin, cara berfikir dan cara beremosi yang tidak sihat. Seperti yang saya sebut tadi lah, marah, cemburu, dengki, tamak, haloba, iri hati dan sebagainya, benci. Kita perlu jaga yang itu. Fundamentally kita perlu jaga yang itu. Apabila sesuatu penyakit itu sudah timbul, membetulkannya di peringkat zahiriah itu mungkin hanya syarat sahaja. Tetapi membetulkan, memulihkannya yang sebenarnya adalah di peringkat batinnya. Di peringkat batinnya. Jadi yang itu mungkinlah salah satu daripada apa yang saya nak kongsi. Saya bukan nak memberi tarbiyah atau ceramah kepada orang. Kerana yang saya kongsi ini adalah sesuatu yang sangat peribadi, yang berlaku pada diri saya. Bukan berlaku, saya merujuk kepada apa yang berlaku ke orang lain. Saya merujuk kepada yang berlaku pada diri saya, di dalam diri saya. So saya rasa kalau saya kongsi sejujur-jujurnya apa yang saya alami itu, saya harap ianya dapat memberikan manfaat kepada orang yang datang menyaksikan. InsyaAllah.